Okay, video ni adalah nak fokus pada latihan untuk soalan pengiraan dalam prinsip keabadian momentum. Okay, so dalam video sebelum ni, korang dah tengok dia punya formula yang nak dipakai dan juga contoh yang pertama. Okay, kalau kita tengok dekat sini, jap, sabar cik padam dulu, lepas tu kita buat balik Okay, untuk soalan ni, contoh dia, kita ada satu bola yang bergerak ke sini dengan 2 ms-1, dia adalah 3 kg. Bola ni pula bergerak ke kanan juga dengan 0.5 ms-1 dan dia adalah 1 kg. Okay, ini adalah sebelum pelanggaran. Selepas dia berlanggar, after the collision, what happen is the velocity of the green adalah 1.5. So, sini gerak dengan 1.5. So, ingat dia masih 3 kg, dia tak ada tiba-tiba berubah pula. Benda ni masih lagi 1 kg. Jadi, soalannya adalah berapa V dekat sini. Okey, so formula yang cikgu ajar dalam video sebelum ni adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okey, dekat dalam buku teks, bukan buku teks, dalam buku mana-mana, mungkin korang akan nampak ada ubah suai sikit formula ni. Tapi cikgu cadangkan, ingat je satu formula ni supaya dalam banyak-banyak situasi sekalipun, korang still boleh jawab. Okey, so M1 adalah jisim objek pertama iaitu 3. U adalah 2 tambah dengan 1, 0.5. Okey, kita masukkan nilai. So, M1 adalah objek untuk yang pertama. U1 adalah laju awal untuk objek pertama. M2 jisim. Dia macam ni. M tu jisim. So, M1, M2 jisim pertama, jisim kedua. U tu adalah laju awal. So, U1 adalah laju awal untuk objek pertama, U2 untuk objek kedua. V adalah laju akhir. So, V1 laju akhir untuk objek pertama. Dan seterusnya lah. Okay. So, sama dengan M1 balik iaitu 3. V1 adalah 1.5 tambah dengan 1 tapi darab dengan V sebab kita tak tahu berapa nilai V. So 3 kali 2 dapat 6. 6 tambah dengan 0.5 dapat 6.5. 4.5 tambah dengan V. So V adalah 2. Okay. Alright. Ini adalah contoh kalau dia bergerak ke kanan. Contoh seterusnya. By the way, korang boleh cuba dulu. Okay, korang cuba dulu. Lepas tu nanti kejap lagi tengok macam mana pengiraan korang dan jawapan sama tak dengan yang cikgu tunjuk. Okay. Bola hijau ni 5 kg. Dia bergerak ke kanan dengan 4 ms-1. Dia pergi langgar bola ni 3 kg yang sedang bergerak ke kiri. Ni penting ni. Seorang gerak ke kanan, seorang gerak ke kiri. Dia ni gerak dengan 2 ms-1. Okay. Jika selepas dia berlanggar tu, bola ni adalah 1.5. Sepatutnya dia bagi tahu. Tapi 1.5 ke kanan lah. Okay. Benda ni adalah 5 kg. Jadi soalan dia adalah berapa velocity of the red ball. So maksudnya dia tanya berapa V selepas pelanggaran lah. Okay. So dia nak V2 lah sebenarnya. Jadi tulis balik formula. Kenapa cikgu selalu cakap dekat pelajar tulis formula? Sebab bila korang tulis, korang ingat. Okay. Tapi exam dia bagi cikgu. Yang ni dia tak bagi. Okay. Yang ni dia tak bagi. Jadi kena tahu. So M1 adalah 5. U1 adalah 4. Tambah M2 adalah 3. U2 adalah 2. Betul? Salah. Kenapa salah? Sebab ingat balik waktu 2 video sebelum ni. Momentum skala ke vektor? Momentum skala ke vektor? Kalau masih ingat, dia adalah vektor. So, bila vektor maksudnya ada direction. Vector quantity has both magnitude and direction. Quantity vector ada arah dan magnitude. So, ada arah, jadi ke kiri dan ke kanan tu kita kena kisah. Okay, kita kena kisah. Okay, jadi dalam kes ni dia adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Sebab ke kanan tadi kita decide dia sebagai positif. Jadi kalau ke kiri dia adalah negatif. Ke kanan positif, jadi ke kiri adalah negatif. So, M1 kita balik adalah 5. V1 kita 1.5. Tak payahlah negatif sebab nampak dia ke kanan. Tambah dengan M2 iaitu 3 kg tadi, lepas tu letak V. Jadi kalau korang nampak, formula dia, persamaan dia persamaan yang sama. Okay, same equation. Tapi ada variation sikit, ada adjustment sikit. Dia adjust sikit. Kenapa? Sebab arah dia berlawanan.
Jadi ini adalah 20 tambah dengan negatif 6. So tolak 6 lah. Sama dengan 7.5 tambah 3 V. Okay. So 20 tolak 6 sama dengan 7.5 tambah 3 V. Jadi 20 tolak 6 tu 14 lah kan. 14 tolak 7.5 dapatlah 6.5. So kat sini 6.5 sama dengan 3 V. 6.5 sama dengan 3 V. So bahagi dengan 3. So V kita adalah 2.1667. Okey, V kita adalah 2.1667 ms negatif 1. So arah mana dia bergerak? Okey, kita dah tahu magnitude dia adalah 2.1667. Okey, so dia bergerak arah mana? Dia akan bergerak arah kanan. Mana tahu? Sebab kita decide bahawa, tengok 4 tadi kita letak sebagai positif. 4 tu adalah ke kanan. Kan? 4 ni ke kanan, positif. So kita decide negatif adalah ke kiri. Jadi dalam ni, bila kita dapat positif, maksudnya dia bergerak ke kanan lah. Okay, sebab kita yang decide dia. Kalau korang buat terbalik pun, still akan dapat jawapan yang sama. Korang still akan dapat 2.1667. Cuma arah dia terbalik. Bukan arah dia terbalik, sorry. Jawapan dia still sama. Okay. Anyway, dapat tak? Kalau tak dapat, tengok balik. Okay, tapi ada lagi soalan. Okay, cuba lagi soalan yang ni pula. Okay, again, sama je. Fizik korang kena buat sendiri. Okay, tak boleh tengok je. Ni bukan menonton wayang. Korang kena buat sendiri dan fikir sendiri. Okay, lepas tu nanti baru compare jawapan. Cuba try soalan ni dulu. Okay, dah pause dulu. Lepas tu dah habis nanti baru datang balik dan tengok betul tak jawapan korang. Okay, tapi cikgu explain lah. So, bola hijau ni adalah 15 kg. Dia bergerak dengan hal laju 6 ke kanan. Okay, dia langgar bola yang 10 kg. Tapi 10 kg ni bergerak ke kiri. Dia kata bola hijau ni, okay, the velocity of the green ball after the collision is 3. So dia berlanggar, yang ni ke kanan, tapi dia cakap berapa velocity of the red ball. Maksudnya dia cari V2 jugalah. Okay, jadi sama je formula dulu. M1U1, M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Gitu. So M1 adalah 15. U1 adalah 6. Tambah 10, 4. Betul? Salah. Kenapa? Sebab negatif 4. Kenapa negatif? Sebab arah dia ke kiri. M1 adalah 15. V1 adalah 3. Tambah 10 V. Okay, so kita tekan kalkulator. 15 kali dengan 6. Okay, 15 kali dengan 6. Tambah dengan 15 kali dengan 6 dapat 90. 90 tambah dengan negatif 40 sama dengan 45 tambah 10 V. So tolak ni dapat 50 sama dengan 45 tambah 10 V. Jadi 5 adalah 10 V. So V adalah 5 bahagi dengan 10. Okay. 5 bahagi dengan 10 basically 0.5 lah. Jadi V korang adalah 0.5 ms negatif 1. Arah mana dia gerak? Dia akan gerak ke arah kanan. Kenapa dia bergerak ke arah kanan? Sebab bila korang kira ni, korang dapat nilai yang positif dan dalam situasi ni kita dah decide awal-awal bahawa ke kanan adalah positif. Okay, dah siap. Next. Contoh seterusnya. Okay. Kalau tengok dekat sini dia lain sikit. Apa yang lainnya? Dia lain sebab tiba-tiba selepas pelanggaran dia melekat bersama-sama. Kalau tadi, sebelum dan selepas, dia tidak melekat. Okay, tapi yang ni dia melekat. Jadi bila dia melekat, namanya adalah dia, bila dia melekat, okay, pengiraan sama je. Ada certain buku yang akan, ataupun kalau korang study ke internet ke apa, mungkin dia orang akan tunjuk formula yang berbeza. Okey, M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1 tambah M2V. Okey, betul je. Tak ada masalah pun. Memang betul. Ini betul. Cuma bagi cikgu, kalaulah, okey, kalaulah rasa macam tak berapa nak boleh ingat banyak-banyak, ingat je satu iaitu M1U1 tambah M2U2. M1V1 tambah M2V2. Okay.
So M1 adalah objek ni 15 kg. Dia bergerak 5 ms-1 ke kanan. Yang benda ni, bola merah ni adalah 10 kg. Dia bergerak dengan 4. Disebabkan dia lagi slow, benda ni hijau tu lagi laju, dia sempatlah melekat kan. Dia sempatlah berlanggar. So dia melekat dan gerak bersama-sama. So now they are moving together. Question kata berapa laju dia sekarang. Okey, sekarang masukkan nilai seperti biasa. 15. 5 tambah 10, 4. Sama dengan. Okey. Dalam yang ni, tengok M1 kita masih lagi 15. Kan? Tapi kita kena faham V1 dengan V2 adalah sama. V1 dengan V2 adalah sama. Jadi dekat sini jangan tulis V1 dan V2. Sebab nanti nampak macam dua benda berbeza. So kita letak je sebagai V. Sebab V1 dan V2 tu sama. Jadi kita letakkan je V. Sebelum ni kita letak asing sebab V1 dan V2 tak sama. Tapi sebab sekarang dah sama, kita letak sebagai V sahaja. Tambah dengan M2. So M2 adalah 10. V2 kita tak tahu tapi letak V juga. Nampak tak? Ini dengan yang ni nilai dia adalah sama. So bila nilai dia sama, kita letak dia sebagai simbol yang sama. Okey, jadi sekarang kita kira lah. Tekanlah kalkulator. Jadi dekat sini 15 kali dengan 5 tambah dengan 10 kali dengan 4 dapatlah 115. Sama dengan 15V tambah 10V. So kalau korang tengok dekat sini dapat 25V adalah 115. Just nak tunjuklah, nampak tak? Sama je dekat sini. M1 dengan M2 adalah 15 tambah dengan 10 dapatlah 25 juga. Cuma dia menambahkan formula untuk korang. Ingat kalau tak berapa nak faham formula dia. Anyway, 115 adalah 25V. 115 adalah 25V. So, untuk dapatkan V, 115 bahagi dengan 25. Okay, bahagi dengan 25, korang akan dapat 4.6. So, V adalah 4.6 ms-1. Jadi, diorang ke kanan ni bergerak bersama-sama dengan 4.6. Okay, so contoh seterusnya. Bola hijau 15 kg bergerak dengan hal laju ke kanan. So, ni adalah 15 kg. Dia bergerak 5. Okay, benda ni dia bergerak ke kiri. Hati-hati, baca betul-betul. It's moving to the left with 4 ms-1. Dia adalah 10 kg. Tapi lepas tu dia melekat dan bergerak bersama-sama. Questionnya adalah berapa laju dia bersama-sama. Okey, kejap. Sebenarnya kita tak tahu pun dia gerak arah mana. Okey, kita tak tahu pun dia gerak arah mana. Um, Sekejap. Tak apalah. Okey, so sekarang ni kita masukkan dalam pengiraan kita. Formula persamaan kita. Okey. M1 kita adalah 15. U1 kita adalah 5. Tambah 10, 4. Betul? Salah. Okey, apa yang salah lagi ni? Sebab negatif. Okey, sama dengan M1 adalah 15. Balik. V tak tahu. Jangan letak V1. Okey, sebab V1, V2 sama, letak je sebagai V. Ni 10, ini pun V juga. Okey, jadi 15 kali dengan 5. Okey, tambah dengan 10 kali dengan 4. Korang akan dapat 35. Okey, tekan kalkulator dapat 35 kat sini. Sama dengan 15V tambah 10V. So, dapat 25V lah. Kan? 35. Jadi, V adalah 35 bahagi 25. Dapatlah 1.4. Jadi, dia akan bergerak dengan hal laju atau velocity 1.4. Arah mana? To the right. Kenapa? Sebab jawapan kita adalah positif. So, maksudnya kita tahu dia bergerak ke kanan. Okay? Alright. So, itulah ceritanya untuk kalau dia melekat. Okay. Ada lagi satu situasi. Ada lagi satu situasi. Situasi terakhir lah. Situasi terakhir ni menunjukkan kita ada pistol. Okay, kita ada pistol dan peluru. So, kalau korang tengok, peluru tu dekat dalam pistol lah sebelum dia bertembak. Okay, dia kata jisim pistol, pistol ni sendiri adalah 2 kg. Peluru tu adalah kos
0.05 kg. Okay, bila ditembak, cuba ingat kalau korang tengok dalam movie kan, dalam filem, bila korang tengok orang tu tembak, orang yang menembak tu, dia punya tangan macam terkebelakang sikit kan. Terkebelakang sikit, itu nama dia recoil. Okay, itu nama dia recoil. Itu nama dia sentakan. Okay, jadi kenapa dia adalah sentakan? Okay, ceritanya adalah benda ni kan prinsip keabadian momentum. Okay, benda ni adalah prinsip keabadian momentum tapi bawah letupan. Jadi, walaupun nampak macam panjang, situasi dia nampak macam lain lah daripada yang kita belajar tadi, pakai je formula yang sama. Okay. Kalau korang tengok dalam buku, kadang-kadang dia akan tunjuk formula dia adalah M1V1 sama dengan negatif M2V2. Okay. Betul. Memang betul. Cuma kalau rasa macam tak boleh nak ingat banyak-banyak, pakai satu yang ni. Dia panjang tapi berbalik untuk diingati. Okay. So, apa yang berlaku adalah sebelum ditembak, sebelum letupan, tak ada siapa-siapa bergerak. Pistol duduk diam, peluru pun duduk diam. Jadi kita punya U adalah kosong. Apa-apa pun darab dengan kosong dapat kosong. Kan? Okay. So kalau korang nak tulis kosong siap-siap pun boleh. Tapi cikgu galakkan tulis penuh je lah, senang. Okay. M1, katakanlah M1 tu cikgu letak sebagai pistol. So M1 adalah 2 kg. Berat juga lah pistol. Okay. V1 adalah, okay, dalam soalan ni dia kata selepas pistol ditembak, peluru bergerak ke depan. Peluru bergerak ke depan. So pistol bergerak ke belakang lah. So bila pistol bergerak ke belakang, maksudnya dia adalah V. Okay. Tambah itu yang kita nak tahu. Kita nak tahu. So M2 kita, M2 kita adalah 0.05 150. Jadi kita akan dapat negatif 2V sama dengan 0.05 kali 150. Dapatlah 75. 7.5. So V adalah bahagi negatif 3.75 ms negatif 1. Negatif ni apa? Negatif ni menunjukkan dia bergerak ke kiri. So sebenarnya jawapannya adalah 3.75 ke kiri. Ataupun biasanya dia terima kalau korang letak negatif 3.75. Okey, jadi sebenarnya nampak tak? Formula ni sama je dengan formula ni. Kan? Bila ni dah kosong, bawakan MV tu ke kiri ataupun ke kanan, korang still akan dapat benda yang sama. Jadi point dia dekat sini adalah bila korang nampak dua objek, lepas tu ada jisim, ada hal laju, biasanya jaranglah benda lain. M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okay. Alright, ni adalah contoh soalan satu lagi macam biasa buat dulu. Okay, tapi sambil tu, cikgu akan start explain. Pause dulu, pause dulu. Okay, so jisim pistol adalah 1.5 kg, manakala peluru adalah 20 gram. Lepas dia tembak, peluru akan ke depan dengan 15, bukan 150 kat sini 15. Okay. Lepas tu dia kata hitung laju sentakan pistol, maksudnya dia tanya V ni berapa. Jadi, M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. So, kosong. Sebab tak ada siapa-siapa bergerak, kosong. M1 adalah 1.5. Okay. V1 tak tahu sebab M1 tu pistol. Jadi V tu kena V pistol juga. Tapi V pistol ni yang kita tak ada. Tambah dengan, okay, 20 gram tak boleh pakai. Korang tak boleh pakai 20 gram sebab yang ni kita dah pakai kilogram. So 20 gram kena tukar dulu kepada kg dengan cara bahagi 1,000. Okay, so 20 bahagi dengan 1,000. Korang akan dapat 0.02. Dan V2 kita adalah 15. Jadi negatif 1.5 V sama dengan 0.02 kali 15. Sekejap syntax error pula. Okey, 0.3. Jadi V adalah 0.3 divided by negatif 1.5. Dapat 0.2. So, negatif 0.2 ms negatif 1 sebab benda ni bergerak ke belakang. Sebab tu dia negatif.
Jadi, poin cikgu dekat sini adalah dia ada banyak situasi. Okey, tapi ending dia, formula dia adalah sama. Okey, panjang kan? Penat kan belajar? Tak apalah. Nak buat macam mana? Okey, so ini adalah perjuangan anak-anak. Ha gitu. Okey, anyway, point dia adalah korang latihan tu penting. Sebab sebab banyak pelajar tanya cikgu, bila nak guna formula ni? Macam mana nak tahu guna ni? Kena buat soalan. Bila buat soalan, korang akan develop satu insting. Ha gitu. Korang akan develop insting di mana tengok dah tahu. Dia bukannya macam sekali terus dapat. Tak. Dia kena tengok dan tahu tu selepas korang buat 100 soalan. Ha gitu. Tapi sikit-sikit lah. Lama-lama jadi bukit. Macam biasa, siapa buat dia dapat. Okey. Panjang pula. So anyway, anak-anak, terima kasih kerana menonton. Dalam video seterusnya, kita akan tengok soalan lagi. Tak habis-habis lagi soalan. Cuma kali ni kita tengok cara dia tanya dekat dalam exam. Maksudnya macam sedebu soalan banyak macam mana. Okey. Jadi kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Okey. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.